Alright, so hi guys, welcome back to my story channel. So hari ni adalah hari keempat dan jom tengok saya bersiap dan jalan-jalan hari ni. Alright, jadi hari ni tengok ni, saya pakai tudung sarung je, pakai khimar je sebab saya malas. And tudung saya ada beberapa je, and ni adalah salah satu tudung yang saya bawa. Sebaiklah saya bawa tudung ni tak. Saya pakai tudung berbelit satu. Lepas tu kena pakai tudung sama. And bila pakai shawl, saya dah bosan. Saya tak tahu nak buat gaya apa. Jadi biarlah. Sekarang saya nak nyemak tea dulu. Saya nak siap-siap dulu. Tapi macam gelap. Tak apalah korang. Tengok je lah. Buat time-lapse lah. Okay? So guys, saya baru je dapatkan air box untuk kakak saya. Saya tak kosong. So guys, sekarang ni saya tengah dalam perjalanan untuk ke TGV. Kita nak check dulu tiket, ada lagi tak Blood Brothers. Tak apalah, stay tuned. Sekarang ni kita orang nak sarapan dulu. So jom kita masuk dekat The Chicken Rice Shop. So let's go. So guys, sekarang kita orang dah order dah. Tapi dah order dah tadi. Nanti saya akan tunjuk apa yang kita orang makan. Tapi sekarang ni tengah tunggu lah kan. Tengah tunggu, and saya dah order dah. Tadi kan saya cakap nak pergi tengok movie, tapi saya tengok sebenarnya kita orang plan nak tengok tu, tengok Blood Brothers kan, Blood Brothers kan. Tapi yang paling awal yang ada hari ni adalah pukul 4.10 sahaja. So saya rasa macam so sad. And yang ada ni Agent Ali. Lepas tu cerita hantu yang saya nak tengok tu pun tak ada, dah sold out macam tu. So lepas ni saya tak tahu nak pergi ke mana. Tapi it's okay, saya akan figure out. Sebab agaknya adik saya ni dia nak beli baju, beli skincare, macam tu lah. Jadi kita figure out lah macam mana. So stay tuned. So first yang sampai adalah air. So ni saya order air cendol guys. Air cendol. So saya kena kacau lah kan. Ni perut macam tak rantai pula. Ni kena kacau dulu. Sekejap lagi. Okay, jom makan. Dia nak bawa kereta. So guys, sekarang ni Asis tengah main. Okay, tengah main. Sekejap. Pro dia bawa kereta. Boleh ambil lesen dah. So saya sekarang tengah fikir nak main apa, ataupun nak main kereta juga. So kita tunggu je lah ya. Newest Mario Kart Arcade Grand Prix is here at last. The race includes many familiar characters. Taking a photo.
Item. Tengok. Situ je, tembok. Tu tak ada guna pun. Mainlah lagi. Jadi hari ini kita akan keluar lagi untuk pergi makan. And maybe akan pergi jalan-jalan juga. So just stay tuned for tonight vlog. Sejam. Hari ni saya pakai bawal lagi guys. Tengok dekat ni. Saya pakai bawal. Wow. Pakai no. Jadi sekarang kita akan pergi makan dekat kios-kios. Sebab kata kakak saya tak tahu apa famous di sini. So jom.